Ada soalan daripada Syah Sharif. Dia cakap, macam mana cara untuk keluarkan emas fizikal daripada akaun Gap? Bagus soalan ni. Saya selalu nasihatkan orang, kalau anda sudah simpan up to one point, anda kena keluarkan emas tu fizikal, pegang dekat tangan, supaya kita feel aura dia. Ini 250 gram, pegang macam baby-baby dia kan. Tapi nilai dia bapak baby ni. Berapa harga ni? 100,000 lebih sudah sekarang. Jadi, cara untuk keluarkan emas daripada akaun Gap, senang saja. Anda buka apps anda. Apps dia kecil kat situ tu. Anda nampak ni, ada withdraw. Tekan perkataan withdraw tu. Pilih emas yang anda mau keluarkan. Boleh pilih dekat atas ni. Lepas tu, anda tekan emas tu. Tekan add to cart. Tekan trolley tu. Okey, tekan check out dan buat bayaran sikit. Lepas tu, bolehlah tunggu untuk emas tu dipostkan kepada anda. Kalau berat dia 21.25 gram ke bawah. Ataupun anda kena set appointment untuk collect dekat branch kalau emas tu berat dia atas daripada 21.25 gram. Jadi syabas kepada anda yang sudah boleh keluarkan emas yang bawah 21.5 gram ke, yang atas daripada itu ke. Semuanya bermula dengan kecil-kecil dulu, lama-lama simpan lagi banyak, lagi banyak, lagi banyak. Orang putih cakap 1,000 miles start with a single step. Beli yang 0.5, 1 gram, 5 gram, naik sikit 1 dinar, 5 dinar, 10 gram, 20 gram. Lama-lama anda ada banyak emas. Tahu-tahu jumlah total kecil-kecil tu adalah 1 kilogram macam ni. Ingat, bukan emas yang menjadikan kita kaya, tapi ilmu. So make sure dalam anda menabung emas, belajar banyak-banyak tentang ilmu emas dan kewangan. Kalau mau lebih mudah, anda follow saya. Banyak saya share tentang ilmu emas dan kewangan dan juga kisah-kisah inspirasi kejayaan penyimpan emas yang berjaya dalam empire saya. So tekan link bio ataupun isi beg biru untuk bermula. Nanti saya guide dan masukkan anda dalam support group saya. Follow for more tips.